Sebab 3 kali ni orang kata sunnah. Kita wrap sekali dengan helmet Grexo Glazo. Bawah ni kita ada baju hujan, kita ada juga D-Slop. First kita wrap dia punya gift dia dulu, lalukan dekat bawah lubang ni. Lepas tu kita wrap keliling dia. Inilah. Okay, so ni saya dah buat 1 round tadi. Biasanya memang saya akan buat 3 round lah. Kita wrap keliling badan dia. Okay, saya akan buat 3 atas 3 bawah. 1. Okay, ni round kedua. Round ketiga. Okay. Okay, so saya stop sampai sini lah. Oh, kemaskan. Ni bagi kemas. Ni pun kemaskan. Bahagian depan dia kemaskan. Kalau macam MBS ni kepala dia besar sikit, saya akan buat 3 loop. Sebab boleh. Loop pertama. Sebenarnya kalau buat sekali pun boleh. Tapi saya suka buat 3 kali. Sebab 3 kali ni orang kata sunnah. 2 loop. Kita tak tahu kondisi dia dalam lori macam mana. Mungkin dia bergegor-gegor kiri kanan ke. So saya buat je banyak kali. Nanti sampai dekat customer. Okay, so dah lah. Sinilah saya wrap motor untuk delivery dekat customer. Sampai di sini saja video saya. Korang stay tuned untuk next video. Tengok saya wrap motor apa pula. Bye.